Saya nak tanya, kalau saya keluarkan KWSP 10,000, saya nak kena zakat banyak mana? Kalau zakat tu pula saya nak pergi ke mak saya, boleh tak? Bapak meninggal dah, ibu tak ada sumber pendapatan. Bagus soalan ni. Dengar baik-baik. KWSP, ke mana wang saya pergi? Ada dalam simpanan. Okey? Kalau penyoal ini keluarkan daripada KWSP 10,000, adakah kena zakat? Faham lagi? Okey, faham soalan, faham jawapan. Pertama kita kena ingat, nak tahu keluar zakat, wajib zakat atau tidak, ialah melihat kepada jumlah total dalam simpanan. Jangan lihat jumlah yang dikeluar. Jumlah yang dikeluar, buh tepi dulu. Okey, kita ada KWSP, simpanan lah. Kumpulan wang simpanan pekerja. Berapa jumlahnya? Jumlahnya, kalau cukup nisab, maka bila kita draw, kena zakat daripada persentage yang di draw. Saya ada lebih kurang 10,000 tak, dalam KWSP pekerja. Berapa jumlahnya? Jumlahnya, kalau cukup nisab, maka bila kita draw, kena zakat daripada persentage yang di draw. Saya ada lebih kurang 10,000 tak, dalam KWSP. Semua 10,000, ya. Simpanan itu lebih kurang 10,000. Pasal baru kerja 6 tahun. Contoh. Faham lagi? Maka 10,000 sampai tak nisab? Nisab ni apa Ustaz? Nisab ini nilai harga emas hari ini 85 gram. Hari ini emas, cuba jawab orang Kuantan. Hari ini harga emas berapa sekilo? Hari ini berapa sekilo mak? Tak pernah beli sekilo. 270,000. Bermakna 1 gram 270 ringgit. Okey? Nak tahu nisabnya, kadarnya, sampai tak sampai? Hari ini kita Google, nak harga emas 270 ringgit 1 gram. Faham lagi? Kali 85. Cuba kali. 22,950 ringgit. Faham lagi? Jadi kalau dalam KWSP kita sampai 22,950, maka bila kita draw, keluarkan, kena zakat. Faham atau tidak? Kalau tak sampai nilai tersebut, bermakna tidak kena zakat. Ingat tak tu? Angguk lagi kena nasi sebuku tak ingat pula tu. Faham lagi? Angguk biar angguk tahan 40 tahun. Nanti 40 tahun lagi insya-Allah kalau panjang umur, orang tanya kita tak? Kita boleh jawab tak? Oh, aku teringat itu Hentian Putra masa aku umur 20, ni 40 dah. Aku ingat lagi. Kali dengan 85, harga 1 gram emas semasa. Biar ingat sampai mati. Baik. Katakanlah dia ada 30,000 ringgit. Okey? Sampai tak gini nisab? Sampai dah, sebab nisabnya 22,950. Faham? Maknanya simpanannya sudah sampai nisab. Okey, banyak mana awak keluarkan? Keluarkan 10,000 saja. Maka zakat banyak mana? Zakat ialah 2.5% dari 10,000 saja. Bukan dari total. Faham atau tidak? Total itu untuk tahu nisab saja. Yang zakat